Okay, hai, Assalamualaikum. Depan aku ni banyak gila barang. Untuk bulan 5 ni aku nak review barang-barang ni. So kalau korang nak beli barang-barang daripada Shopee, korang boleh tengok video-video review aku sebelum korang membuat pembelian, berbaloi ke tidak beli. Lepas tu untuk bulan 5 ni YouTube ada bagi voucher 200 untuk subscriber aku. So kalau korang nak beli barang, korang boleh tengok video aku, klik link produk yang aku tag tu untuk dapatkan voucher RM200. Okey, untuk video kali ni aku nak review drill daripada MYD ni, brand Malaysia. Kalau korang beli harga bawah 200, korang akan dapat 2 set. Satu set ni ada 2 lah, maknanya ada drill. Ini dia kata boleh buka tayar kereta, nanti kita akan tengok. Ni drill, impact wrench. Lepas tu korang akan dapat satu lagi ni, grinder. Kita tengok. So nanti aku akan buat review untuk 2 jenis peralatan ni. Nanti aku akan buat review, korang boleh tengok dekat video yang lebih panjang dekat aku punya video. So untuk short ni aku hanya buat review sikit saja. Harga 230 macam tu. Korang boleh tengok, nanti aku akan tag dekat link bag produk tu. Okay, kalau korang nak beli dan dapatkan diskaun, korang boleh klik pada bag produk tu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.